Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Vel guys. Hari ni guys akan main fish dan hari ni guys nak dapat crystallized roid, tapi bukan seorang dengan member Wenda. Dia akan menolong guys mendapatkan roid tu sebab dia kena ada 2 player. Dan harga roid tu tak mahal. Dan boleh buat ikan jadi crystallized entah berapa persen. Ayo kita mulakan. Jom. Mula kita spawn board. Dah spawn board dah. Jom. Route tu kalau korang nak tahu, dia kena pergi dekat Northern Expedition. Lepas tu masuk dah teleport terpelajak. Lepas tu terus gerak ke situ. Senang kerja, tapi bukan nak tangkap megalodonnya video ni. Video ni nak dapat dah sampai ada semua. Baju ada sumit. Kenapa? Tak payah pakai sebab bukan nak pergi puncak sangat pun. Jom. Macam kena pakai je. Pakailah. Apa balik. Animal pool. Tak apalah. Cepat habis. Sebaik dah pakai. Terus pakai speed boots. Entahlah, selalu tak macam ni. Nak ambil oksigen ke? Nak ambil oksigen tak? Sini. Jom. Dah sampai dah. Belum. Oh, memang kena pergi puncak. Silap. Sorry guys. Kita kena dapat mula-mula kita kena ada satu benda ni. Nama dia Glass Diamond. Korang kena ada 2 sebab ada 2 player, seorang pegang seorang satu. Dan korang kena, kalau korang nak mancing, korang boleh mancing dekat sini. Dia mythical. So korang gunalah bait yang luck dia tinggi. Dan korang boleh start mancing kat sini. Dan serah, jom. Kita bukan nak pergi sini. Ni kita tunjuk je. Nak bagi dia satu jap. Nah, ambil satu. Kena pegang. Dah.
Jom. Cepat-cepat, kena ambil oksigen nanti. Yes. Dah, betul. Okay, nice, cepat. Ni bukan flippers lah, ni boots. Hah, jatuh. Allah. Tak apa. Cepat. Korang tunggu. Bukan tenaga. Oksigen. Tak apa dah. Dia sekejap tukar banyak kali tukar order RM9 Kevin. Apa benda? So korang tahu kan Mariana update. Kalau korang nak winter cloak tapi dia dekat puncak. Jadi kalau korang tak ada nak tahan panas kan, korang kena pergi dekat Mariana, dapatkan suit macam ni. Yang ni level 2, level 1 boleh kot. Okey lah. Jom, cepat sikit. Kalau korang dapat suit tu, korang pakai. Fungsi dia sama. Sarah. Oi. Tak ada siapa tak kat Megalodon lagi doi. Mula dia boleh beginner. Lambat lah. Memanglah aku kena boots. Cepat sikit. Cepat. Nasib baik. Tak guna glider pun. Ini Evasive glider ni kalau korang nak, dia kena sampai puncak. Nak mati dah ke? Cepat. Okay, jom. Ni bukan slipper, ni boots. Kalau slipper lain. Cepat. Dah. Jom. Sambung perjalanan. Sini. Guys, boleh tunggu. Jangan berhenti berjalan. Cepatlah. Cepat. Cepat. Dah sampai dah. Dah sampai. Sini lah tempat tu. Nampak guys ada road. Okay, bermula korang nampak kan dua petak ni. Korang kena pegang glass diamond. Okay, kesalah pegang glass diamond. Lepas tu pijak. Macam ni. Cepat. Nanti dia nyala macam ni. Dekat sana. Dekat sana lah. Tu. Depan tu. Pijak. Tengok. Tu, guys.
berjaya. Dah bagi balik. Crystallize it, right. Tengok. Dia speed 35. Lock 45. Nice. Uish, 15 control 15. Resilience 15. Max kilogram 25 lagi. Okay. Jom nak tengok wih. Cantik lah. Tengok ni. Ada. Jom cuba mancing. Jom. Jom terjun. Mari guys, terjun. Kesini cepat, terjun. Terjun tiger glider. Cepat. Avalanche. Okay, sekarang kita dah dapat. Salji turun. Okay guys, nampaknya sampai sini sahaja video kita kali ini. Jumpa lagi dalam next episode. Bye.